Mana geng yang pakai telefon Pixel tu? Korang baru tahu bila dah rosak bateri susah nak cari kedai nak tukar bateri. Korang nak tahu tak kenapa kebanyakan kedai dia tak nak terima Pixel? Nombor satu, kalau kena buka dari skrin ni, risiko skrin nak rosak tu teramatlah tinggi. Kalau orang tu silap, contohlah akulah sendiri kan, kita buka silap sikit terkuat sikit kan, prap, crack, rosak. Memang rosak skrin dia. Lagi satu, skrin dia tak murah weh. Aku tengok range harga skrin Pixel ni ada yang sampai 500, ada yang sampai 800. Mahal. Itu yang ori lah. Ada juga yang jenis tak ori, tapi kecantikan paparan dia takkan sama lah macam ori tu kan. Brother ni aku cakap kat dia, bang, saya ni kalau skrin abang rosak, saya tak tanggung bang. Brother tu pun kata tak apa bang, saya percayakan abang. Abang percayakan saya. Saya pun kadang-kadang tak percaya pada diri sendiri. Tapi okey lah. Brother ni kata tak apa bang, saya redha bang. Saya dah cari banyak kedai, diorang tak berani. Tapi kalau abang kata abang tak tanggung, tak apalah. Sebab saya tengok cara abang buat kemas. Mana abang tahu kemas. Saya pun kadang-kadang terkiok juga. Dahsyat lah tu. Mantap skru.